Ketenangan itu bukan pada banyaknya harta, tetapi pada hati yang redha. Dunia ini sementara. Kita kejar bukan kerana dunia, tetapi kerana syurga yang kekal abadi. Saya petik petikan cerpen saya ini untuk membuka bicara tentang sebuah kisah bertajuk Saat Syukur Bertamu yang membawa tema keinsafan, kesyukuran dan pencarian ketenangan jiwa dalam menghadapi tekanan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Faizatul Ismah binti Muhammad Faizal. Cerpen ini mengangkat watak utama Mazna, seorang gadis dari keluarga sederhana yang terperangkap dalam dunia perasaan cemburu dan rendah diri akibat jurang sosial yang dirasai sejak kecil. Cerpen ini bermula dengan kisah Mazna yang penuh dengan rasa tidak puas hati terhadap kehidupannya sehingga terbawa-bawa dengan perasaan iri hati terhadap kejayaan orang lain. Namun, pertemuannya dengan sahabat lamanya, Syamimi, membawa perubahan besar apabila Syamimi mengajarnya tentang nilai syukur dan hakikat rezeki yang ditentui oleh Allah. Melalui perjalanan emosi introspektif, Mazna akhirnya sedar bahawa kebahagiaan sebenar bukan terletak pada kemewahan dunia, tetapi pada hati yang reda dan penuh kesyukuran. Plot cerita ini menarik kerana membawa perjalanan emosi dan secara beransur-ansur menjadi perubahan Mazna lebih realistik dan penuh perasaan. Tema iri hati, keinsafan, kesyukuran dan pencarian makna hidup dipersembahkan dengan penuh emosi sesuai dengan realiti kehidupan masa kini, terutamanya dalam dunia yang syarat dengan persaingan dan perbandingan sosial. Penyampaian kisah ini berjaya menggambarkan bahawa kebahagiaan sejati lahir dalam hati yang reda dan dekat dengan Allah, bukan dari kekayaan duniawi. Gaya bahasa yang digunakan adalah sederhana namun berkesan dengan menggunakan dialog yang natural dan narratif, percintaan yang mengalir. Ini menjadikan cerpen ini dekat di hati pembaca muda dan dewasa serta mudah difahami dan direnung. Bagaimanakah kesudahan cerpen ini? Anda semua sudilah membaca. Sekian, terima kasih.